Bagi saya DIY untuk atas dasar jimat duit adalah satu kesalahfahaman lah. Bocor cerita tujuh. Bocor. Selesai, satu lagi kita nak tanya pasal orang yang pergi umrah for the sake of content. Sebab of course bila kita tanya individu tersebut, kita tak tahu niat dia yang sebenar. So tapi bila kita tengok daripada dia touchdown ke LIA, dia bergambar sampai naik flight, dia update, siap masa tawaf, siap buat live, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah sekali labbaik. So maksudnya setiap intipati ibadah dia tu dia tunjuk dekat orang. Ustaz rasa ibadah tu macam mana untuk sekarang trend orang banyak buat? Mic Bocor dibawakan khas oleh app Tribe Sendirian Berhad, di mana diorang adalah company yang buat website dan juga apps. Korang boleh explore diorang ni. Terima kasih kepada Pixels Distribution sebab mereka ni menaja kita orang punya podcast equipment macam Mauno, Rode dan Zion. Baik, I'm nobody to judge. Even content ni pun kita boleh terjemahkan sebagai ada kebaikan, ada kelebihan dan tentu sekali ada juga jalan yang keburukan lah. Berbincang pasal umrah ataupun ibadah dengan konten ni, dia sentiasa comes with the reasons. Betul. Kan? Tak cerita dengan orang ni, dia akan ada alasan dia. Betul. Dia akan ada perbahasan dia, akan ada pertikaian dia. Mungkin kalau kita kata yang ini tak boleh, tapi dia akan ada tapi dia lah kan. Always comes with the reasons. Cuma saya boleh katakan, kalaulah satu orang itu dia berangkat dengan niat untuk berkonten, dia nak dia dah plan. Contoh saya dengan Fawaz, saya punya team, kita nak berangkat umrah Syawal ni. Okay, UAS nanti kat sana, kita akan buat video kat sini, kita akan buat video kat sini, kita akan buat video kat sini. Pada saya belum lagi menjadi masalah selagi mana kita plans our contents tu dengan disiplin yang very tinggi. Bila melibatkan ibadah ni, kita kena tahu, saya tak larang orang nak berkonten, nak bergambar. Even kami sendiri bergambar, kita sendiri, F sendiri tolong jadi video man saya kan. Tapi kita kena ada disiplin. Jangan easily upload benda-benda yang boleh saja mendatangkan riak, boleh saja menjadikan ibadah kita tu sia-sia. Sebagai contoh, gambar-gambar ataupun video-video kita memakai ihram. Memang kita tahu bila kita pakai ihram ni, kita ada satu perasaan aku lebih ihram daripada orang lain. Bangganya kepada keluarga, kepada anak beranak, kepada kawan-kawan seofis. So benda-benda ni, konten-konten yang kita nak buat tu, kalau kita nak upload, pastikan dia sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Peringatan, galakan kepada orang. Caption yang kita letak tu adalah caption yang baik, tidak merendahkan orang lain, tidak juga sehingga menghina orang lain, tidak juga mengangkat diri kan. Kita cuba cari jalan perjalanan kita tu. Kalau kita ada kelebihan, contoh macam Alif sendiri, Alif Sata, bila dia nak post, dia nak jadikan perjalanan dia tu, konten-konten itu adalah konten-konten dia, sebab dia ada kelebihan dalam influence. Dia punya followers. Sama juga macam saya bukanlah hebat mana pun, tak nak dibandingkan dengan Alif ke dengan F ke, tapi dia bukan pasal berapa influence yang kau, tapi betapa bermanfaatnya kau kepada orang lain. Walaupun mungkin saya tak tahulah, saya tak sempat lagi tengok Yop punya dengan yang lain-lain punya saya tak tengok social media kan. Tapi sebenarnya 50,000 TikTok saya, Yop sendiri tak tahu berapa kan. Katakanlah 100 je, banding dengan 50,000. Kalaulah 100 tu lebih dimanfaatkan berbanding 50,000 yang kerja joget-joget, kejap-kejap joget-joget, pusing lagi, joget-joget lagi. 100 tu lebih bermanfaat, dan mungkin 100 tu yang bawa ke syurga. 100 tu yang menyelamatkan akhirat kita. So benda tu saya nak kata, konten dia belum lagi boleh dinilai sebagai tak betul dan jangan, tidak. Cuma bila sebut tentang jenis-jenis konten yang kita mungkin boleh kategorikan hari ini, antaranya orang yang berkonten live ataupun even merekod sekalipun ketika sedang tawaf. Ini satu benda yang saya kira janganlah. Tak betul lah Ustaz. Kalau kita nak merekod, contoh macam kami, saya nak buat satu video perjalanan umrah daripada miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kita nak ambil video tu dalam 1 minit. Kita dah plan 5 saat untuk record tawaf contoh. So kita nak record tawaf tu, nak nampakkan
Hajarul Aswad tu, kita kena plan betul-betul dalam keadaan jangan kacau orang, jangan ganggu ibadah orang, jangan cross orang, jangan sakiti orang. Banyaklah jangan-jangannya. Dan ambil 5 saat at very minimal part sudah. Faham tak? Yang mana ambil tu dalam keadaan kita punya tawaf dah selesai. Kita dah selesai. Bukan ketika kita sedang melakukan tawaf itu kita. Tapi apa yang kita nampak hari ni, ada orang live Sambil Sambil. Sampai dia pun macam tengah-tengah Even kita pun nampak ada ramai orang pegang phone, ganggu kan. Phone, Kita dia pula entah mana satu dia nak kosok live ke, kena macam Yuk, macam F tak apalah tinggi. Kena kat saya paha ketiak dia. Kan? Tak, sebab kita duduk bawah ketiak Arab tu. Sebab kita fikir mungkin it's back to our niat sendiri. So untuk kita berbalik kepada niat, mungkin kita, orang individu tu niat macam nak buat konten untuk bagi macam Yop lah. Mungkin Yop berpendapat Jalan, tadi dia macam nak share, macam mengajak, tapi betul, benda tu dah jadi fitnah. Tapi ada satu konten tu dia buat bobok lala, aku baca nama non muslim tapi dia cakap this is muslim bla bla bla. Dia jadi bad influence. Dia jadi bad ni pula orang repo. Saya rasa saya tak pernah sebut benda ni. Tak tahulah, boleh kata eksklusif juga kot. Saya aktif berkarya, menulis, bervideo di media sosial. YouTube dan TikTok ni baru masa PKP lah baru start, tapi saya menulis di Facebook dah lama. Sebahagian orang menyangka tulisan-tulisan yang saya padam adalah kerana saya takut dengan fakta yang ada di dalamnya. Tapi hakikatnya tidak. Saya memadam tulisan-tulisan yang mungkin sensitif, bahkan sehingga orang bergaduh, adalah kerana saya melihat tulisan ni dah tak lagi jadi manfaat seperti yang saya harapkan. Orang bergaduh, maki hamun ada. Kan, yang maki hamun saya itu satu hal lah. Maki hamun sama sendiri. Duk bergaduh dalam komen tu pula. Jadi saya nampak dah tak menjadi manfaat macam yang saya harapkan. Bahkan menjadi medan orang bergaduh-gaduh pula. Mula-mula saya layan. Sudahnya saya delete. So benda ni yang saya bukan nak tunjuk saya bagus, tapi nak bagi tahu yang kita ni dalam berkarya, dalam berkonten, kita kena ingat benda ni. Kita harapkan kebaikan. Betul. Tapi kemudiannya orang bergaduh ke apa benda dan apalagi yang sia-sia kan. Betul. Macam mana lagi nak anggap benda itu sebagai kebaikan. Dan bahayanya pula bila kita buat konten yang semata-mata untuk mengharapkan pujian. Apalagi ibadah. Kalau awak main bola apa freestyle, tunjuk kat orang-orang puji, itu cerita lain, itu dunia. Betul. Skill ke apa ke, bawa kereta laju ke apa benda kan. Atas ni kan ada video Azia bawa barang batas kereta, itu skill lah. Tapi cerita pasal ibadah, kita kena ketepikan. Memang kena jauhkan konten-konten yang membina pujian kepada diri sendiri. Sekali lagi, saya bukan orang yang baik, bukanlah sebagai contoh, cuma saya sendiri ambil jalan untuk rekodkan orang lain. Saya banyak post video F sendiri ke, gambar F sendiri ke, daripada belakang ke. Hampir mungkin tuan-tuan tak akan jumpa kot gambar ataupun video saya memakai ihram. So bagi saya itu cara saya menyelamatkan. Bila orang start puji kita, jangan sembang karya, memang akan kembang ni. Confirm kan. Apalagi dengan bawa title ustaz, lepas tu. Dan saya cuba untuk didik diri saya untuk tak suka benda tu. Kalau betul lah niat tu adalah untuk membawa galakan kepada orang ramai, untuk membina semangat untuk orang ramai kumpul duit macam aku. Maknanya tak perlu post gambar kita duduk depan kat bawah, buat sini tak perlu kot. Untuk kenangan boleh. Untuk kenangan boleh lah. Untuk kenangan boleh lah. Kau nak kena bagi tahu satu video. Kalau dulu benda tu boleh dianggap rare lah. Hari ni semua orang buat. Bagi saya masih tak sensitif lagi. Konten tu lah yang penting. Tulisan apa yang ditulis kat gambar tu. Alah ustaz sebut konten ni kan. Saya ada, kita masuk ke segmen baru lah. Kita tanya soalan-soalan yang panas. Dia jadi panas lagi lah kawan. Sebab dia mic bocor tak? Dia kena bocor. Sekarang ni ustaz selamat ni. Ustaz selamat ni. Ustaz ni. Okey, apa benda ni? Okey. Sila Rul. Awak. Okey, kalau ni kita nak ustaz jawab jujur kalau umrah kelas ekonomi dan juga VVIP. So adakah beza-beza dia punya kasta atau berkat dia tu? Beza pahala dia tu. Beza kasta dan berkat. Soalan sebab orang ni kadang-kadang pada saya lah, kadang saya prefer macam kalau pergi umrah tu kita tolak handphone terus apa semua, kita fokus on ibadat. Sebab kita inilah waktu macam ustaz cakap, kita once in a lifetime, satu kali umrah, satu kali haji. So kita ini contoh macam saya pergi umrah, saya nak fokus. Lepas tu saya tengok
Yang saya pergi ekonomi, yang bisnes tu wah selesa, tenang apa semua, sampai kat bilik dia besar, turun siap ada orang tolong assist, siap ada bodyguard, what's on apa semua. Yang tapi end up dia macam tidak appreciate dia punya moment. So kita ni yang betul-betul susah ni, betul-betul susah, kita go tengah-tengah panas, go tak ada orang assist, tak ada payung ke apa ke semua, kita orang kata macam mana, betul-betul merasai orang kata zaman-zaman Nabi sebelum ni melakukan umrah. So apa pandangan ustaz tentang kasta punya umrah ataupun haji? Soalan ni Soalan hang ni. Tapi yang bab flight tu aku boleh jawab. Silakan. Tu aku boleh jawab. Okey, beza ekonomi dengan bisnes ni keselesaan, betul? Bila kita pergi dalam keadaan yang selesa, maka kita kuat dan lebih bersedia untuk beribadah. Sebab kalau ekonomi kan dia bukan susah, dia nak menjelaskan hal ini, dia berkait dengan banyak elemen, banyak hadis. Antaranya Nabi menyarankan untuk pilih tunggangan yang lebih baik, bahkan sediakan rumah yang lebih baik. Ini semua sesuatu aspek keduniaan yang Nabi tidak meninggalkan hal itu bagi orang yang berkemampuan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ni'mas salih ni'mal malu salih fi 'abdin salih. Sebaik-baik harta adalah di tangan hamba yang saleh, orang yang saleh. Maksudnya tidak menjadi kesalahan untuk seseorang itu kaya dan dia membelanjakan hartanya selagi mana perbelanjaan itu adalah perbelanjaan yang baik. Kita tak boleh juga nak kata satu pembaziran bagi orang yang memilih sesuatu yang lebih extremely VIP berbanding kita yang biasa-biasa. Kerana sememangnya kelebihan-kelebihan daripada package ataupun susunan yang mereka pilih itu mempengaruhi fokus ibadah mereka. Sebagai contoh, bila satu orang dia pergi umrah, dia pilih package hotel yang dekat 50 meter, dia mengurangkan perjalanan hariannya daripada hotel ke haram supaya dia ada lebih tenaga, dia ada lebih masa ibadat. Dia ada reason dia dan itu bukanlah satu jalan untuk menunjuk-nunjuk pun. Melainkan dia memang sengaja nak menunjuk tu lain cerita lah. Sama juga dengan flight, perjalanan yang panjang 9 jam is not easy pun sebenarnya. Bagi sebahagian orang, bukan nak kata orang tua pun, orang muda pun. Betul. 9 jam direct tu. Gagah sebenarnya. Dan turun pula, kalau dia tu flight masuk ke Mekah, maksudnya flight turun ke Jeddah, terus masuk ke Mekah, terus buat umrah. Dia akan bertahan berapa jam tu daripada Malaysia sebelum pergi ke airport. Family dah berkumpul kat rumah, dah makan-makan. Sampai ke airport pula, uruskan bag semua. Sekarang dah kena check in individual. Lepas tu naik flight, naik flight ni pun bukan boleh set up kita nak tidur ke tidak. Kena tak boleh tidur, serabut kepala. Kan? Jangan kata apa aku otai aku tiap-tiap bulan fly. Tidak, kena saya sendiri. Dah tahu dah turun kan, aku nak kena uruskan beg jemaah, nak kena panggil bas, nak kena bercakap dalam bas. Banyak benda saya kena buat ni. Allah tak izinkan tidur. Tak tidur. So maksudnya VIP tu hanya pada flight dan hotel lah. Ibadat tetap sama rata kan. Sama. Lalu tempat yang sama orang sama lah. Pakai ihram kan. Sebab tu macam kami tak namakan package kami tu package VIP, premium plus lah. Kita takut juga kejap lagi kan kalau kita bagikan nama VIP kan, dia minta makan boswap pula. Kan? Kita bawa dayang bagi dia. Ustaz, saya nak share satu perkongsian di mana mungkin ramai orang yang selalu mempermainkan, orang kata kau jangan nanti kau pergi umrah atau haji Kaabah kau tak nampak tau. Aku which is ini dia bergurau, ini Ustaz, ini saya nak share just pengalaman saya lah, which is masa tu orang kata hari yang saya nak naik flight ni malam. So dia ajak berkumpul dalam lepas maghrib. So dalam pukul 5 kita bergerak ke airport. Sebenarnya petang tu tiba-tiba, padahal kita dah buat preparation, dah tenang, dah pack apa semua, saya dengan wife pergi. So tiba-tiba mata saya start macam orang kata berdenyut. Berdenyut, lepas tu macam tek mata yang start macam panas-panas kata-kata. Berair. So saya pun tenang, go pergi airport, dah drive, hantar kereta apa semua. Sampai ke airport, ramai-ramai berkumpul. Saya semacam, mata aku ni macam something ni, makin menutup ni. Masa tu belum terfikir apa lagi. Bila dah start masuk ke dalam flight, tertidur.
Tertidur sekejap Ustaz. Lepas tu bila wife kejut, yang dah nak sampai dah ni kena apa, dah nak kena pakai ihram dah ni. Masa saya buka mata masa tu, totally mata saya tertutup Ustaz. Kau buka mata tapi mata tertutup? Tak, memang kau buka mata tapi tak nampak ke macam apa? yang bertaik mata mata tu lah. sangkut kot. Dua-dua. Macam anak kucing dulu. Betul. Kena. So masa tu bayangkan bila flight malam, suasana sangat gelap, sejuk, bertambah gelap. Masa tu Ilahi Ta'ala, masa tu saya teringat kebetulan masa tu baru je viral yang Azwan Ali sebut macam kau apa, aku tak nampak Kaabah lah apa semua. Itu yang bermain di kepala saya. Dia tak nampak Kaabah. Ada. Dia ada satu viral video tu, dia pun kata sebab Abang Wan pergi umrah dengan saya tau. Maksudnya dia pernah viral sebelum tu yang bila pergi umrah jadi timeline kita, algoritma kita akan keluar yang ni kan, yang umrah lah apa semua. So bila cakap pasal tak nampak tu, saya tengengyang dan saya terus panik. Apalah dosa aku betul. Saya apa pergi dia buat tukar, dia lepas ni? Pergi tandas dah macam meraba, dah betul sipi-sipi, nampak lampu-lampu sikit je. Saya basuh muka, cuci, tarik mata lah apa semua. Mata saya merah semerah-merahnya. Tak pernah saya feel. Dan masa tu saya macam, Allahu Akbar, ujian apa ni? Saya memang terbayang, ini ke yang orang kata tak nampak Kaabah ni, belum lagi ni. So bila dah mutawif semua, suruh niat, dah sampai, saya terus touchdown ke Mekah terus. So kita disarankan untuk letak beg terus pergi jalan first umrah. So dia touchdown terus buat betul, umrah. load bag apa semua sebab dia kata timing tu dah pagi. Terus go. So masa pergi tu mutawif, saya tak bertegur lagi sebab saya pun tak tahu mana mutawif ni. Mata dah begini tadi. Saya cakap dengan bini, yang mana mutawif yang saya nak kena jumpa dia. Kebetulan ada ustaz satu dengan mutawif tu, ustaz, saya ni daripada tadi saya risau ni. So masa tu dah nak bergerak, kira last briefing, nak bergerak ke Masjidil Haram, nak masuk dah, nak tengok Kaabah ni, nak buat tawaf ni. So depan tu kan kita akan macam di briefing dulu sebelum masuk, which is sebelum masuk tu kita akan masuk jumpa air zam-zam dulu apa semua kan. So sebelum air zam-zam tu saya tanya mutawif, ustaz, saya sekarang ni mata saya memang tak nampak betul, saya buka pun sakit, merah, lillahi ta'ala. Cakap Azrul, tenang, awak cuba berzikir, awak cuba minta pada Allah. Lepas tu awak pergi ambil air zam-zam tu, awak basuh muka awak. Masa tu memang saya dah macam, aku nak tengok Kaabah ni, aku tak tahu. Dah lah, air mata memang dah, tarik mata dah begini. Lepas tu mata jenis sepet. Memang terus. Lepas tu mengalir lagi, saya niat pada Allah, basuh muka. Lepas basuh muka tu, bayangkan dekat atas flight tadi dah basuh berkali-kali tau. Tisu basah dah berpaket-paket lah, lap. Macam-macam dah kita lap. Sampai dekat air zam-zam tu, niat betul-betul tutup mata. Lepas tu kuasa Allah, niat saya yang macam, mampulah aku tak nampak Kaabah ni, matilah apalah, macam-macam bad things. Ustaz tu kata tenang, jalan. Bila buka mata tu saya terus sujud syukur. Dia punya feeling tu sampai sekarang elok terus lah masa tu. Elok terus. Saya macam ya Allah terus. Dia ada kemungkinan jadi macam tu Ustaz. Adakah itu sebab mungkinlah faktor kesihatan ke apa ke, ataupun adakah sebab dosa-dosa lampau dia macam tu? Kau menekan-nekan dulu. Aku bagi kau scratch sikit. Dia benda ni juga bagus juga cerita-cerita macam ni supaya orang faham. Tapi kalau kita nak tengok tidak ada satu pun kejadian yang bersifat bukan tak sengaja, bersifat mengejut. Macam ni saya nak terjemahkan benda ni, situasi ni bukanlah satu situasi yang Allah timpakan di atas dosa-dosa tertentu ataupun dosa-dosa seseorang. Dia tidak berlaku begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan guideline by kehidupan ni, by qada dan qadar, which is ada proses dan sistem dia. Sakit jantung bukan sebab dosa. Dia adalah makanan selama ni, Pepsi hari-hari balang siarap, Pepsi lagi so benda yang sama, sakit mata mesti ada dia punya scientific dia ataupun medical bukti medikalnya. Dia tidaklah disebabkan kau berdosa sakitlah mata kau tapi sebab situasi tu menyebabkan saya Allah boleh melakukan hal tersebut. Tapi Allah tidak menjadikan kita umat yang diazab dengan cara sebegitu. Tidak sama sekali.
Dan kita boleh lihat pun setiap orang yang dia itu ditentukan qada dan qadarnya, kehidupannya, sistem dan undang-undang kehidupan, dia akan melalui proses-proses itu. Sebab tu Nabi SAW sebut satu benda yang boleh mengubah qada adalah doa. And yes, doa lah. Faham tak? Sakit tu, kita boleh jumpa orang yang sakit jantung, minum air zam-zam, doa, sihat jantung dia. Bila pergi check up dah tak ada dah sakit jantung tu. Sebab tu Nabi sebut yang boleh mengubah qada adalah doa. So benda itulah yang kita boleh relatekan lah dengan cerita ni. Tapi kalau nak kata sebab berdosa tak dapat tengok Kaabah, Jangan macam-macam ayat. Tak aku saya boleh katakan dari sudut pemahaman kita berdasarkan wahyu, apa yang Nabi ajar, apa yang Allah sebut, dia tidak begitu. No such thing Allah menghukum seseorang yang berdosa secara terus, apa lagi dengan tak nampak Kaabah. Faham tak? Bila macam cerita-cerita begini Ustaz, Mistik. Macam magic ni lah. Okey. Adakah itu yang membuatkan orang kata macam aku tak ready lah, wah, macam aku belum suci, aku tak ready lah, aku belum bersedia. Adakah ke sana itu perlu bersedia ataupun memang itu tempatnya untuk dia kata sebelum pay free, aku ni bukan bersih sangat. Aku tak ready lah, aku semayang tak bersih, cukup. belum tentu 10 tahun nak bersih. Okey. Kau macam mana Ustaz? Saya tanya F lah. F dah masuk istana tak? Dah masuk istana. Masa dijemput masuk istana, F rasa F bersedia ke tak? Tak. Jadi apa yang F buat untuk masuk istana? Melakukan persediaan yang sepatutnya. Melakukan persediaan. Simple kan. So kita sedang menerima jemputan Tuhan ke rumah. Bahkan Allah menggunakan bahasa Baitullah. Bila Allah kata wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas, dan apabila kami jadikan rumah ini sebagai tempat berkumpulnya manusia. So Allah menggunakan bahasa rumah tu sendiri sebagai satu kalimah yang orang faham. Setiap daripada kita tahu bahawa rumah adalah tempat yang paling mulia dalam hidup kita. Boleh tak kita nak bagi sebarang-sebarang masuk? Tak boleh. Guard masuk rumah kita. Tak boleh. Kita ada di mana ada tempat-tempat yang privacy. Yang perangai kita dengan isteri kita Dalam rumah hari tahu. yang itu je tahu. Itu yang orang kata keluar paling introvert dah lelaki aku ni. Balik rumah Balik pening. rumah. Kan? Di kawasan di mana kita bermanja-manja dengan anak kita yang orang lain tak nampak pun. So now Allah gunakan bahasa itu Baitullah. Bukanlah Allah memanja-manjakan kita, bukanlah Allah melayani kita, bukan rumah tu ada toilet Allah, tidak. Tapi nak bagi tahu yang kemuliaan, macam mana kita faham kemuliaan rumah manusia, Allah juga ada kemuliaan rumah Allah. Dan Allah jemput kita. Bahkan kita menyahut seruan itu, jemputan itu dengan menyebutkan labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruanmu. Setiap kali dijemput, apabila Allah menghantarkan jemputannya dan kita sahut, dia bukanlah dengan syarat kita mesti jadi baik, mesti begini begitu. Tapi kitalah yang mengambil tanggungjawab itu untuk memuliakan, mengelokkan diri kita supaya kita menjadi orang yang layak untuk berada di situ. Kita kena betulkan mentaliti kita. Jangan kata aku tolak sebab aku tak layak. Tidak. Dia sebenarnya satu ruang, satu penghargaan atas jemputan Tuhan. Dengan cara aku, inilah masanya untuk aku ubah, untuk aku jadi lebih baik. Dan tak layak untuk orang yang dah masuk istana macam F keluar daripada istana sebagai orang yang sama seperti sebelumnya. Tak? Mungkin bawa title, mungkin bawa amanah, at least bawa kemuliaan sebagai orang yang dah masuk dalam istana itu sebagai orang yang elok-elok orangnya. Ini kan pula kita pergi menunaikan, memenuhi jemputan Tuhan, balik mesti membawa sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita nak ajak orang juga datang. Kau kena datang juga rumah Allah ni. Kena rasa sendiri. Feel yang mana kita berusaha sangat-sangat cerita ke orang, tapi orang tu tak boleh faham pun sebab orang tu tak datang macam kita. Feel tu yang saya dulu tak faham tu sebelum pergi umrah. Cerita dia buat Salif show lah. Turun dengan Alif pergi kat kafe, jumpa pula Ultimate YB lah. Oh macam mana? Aku rasa Alif baru balik umrah tu. Alif baru balik tu. Dia duduk cerita mai. Oi bro, hang kena pergi. Betul yuk, hang kena pergi feel. Hang ni duk cerita apa kita muda waktu tu. Orang pergi tempat lara-lara nak cerita umrah pula. Kita tak tahu. Selagi mana kita tak sampai sana, kita nak cerita feel dia tu pun dia bukan macam pergi tempat lain tau. Banyak ada brother tu cerita aku kan. Dia dah pergi mana? Hang bagi tahu yuk, London, aku pergi Qatar, aku pergi apa. Balik-balik aku nak pergi Madinah dengan Mekah. Dia kata, kalau aku nak duduk Madinah, aku nak duduk situ dia kata. Aku tak pedih orang tua ni duk cerita kat aku ni, cerita pasal tempat yang orang tak bercakap. So bila aku ada peluang,
kan, tak ready pun nak pergi, dah orang belanja kita pergi jelah. Rezeki. Kan? Kita pergi sampai kita turun Madinah dulu Ustaz. Sampai. Oh macam ni rasa aku teringat Alif dengan Ultimate cakap. Oh hang kena pergi rasa dia macam ni. Aku macam perform subuh pergi. Awal-awal tu kan semayang semua kan. Lepas tu kita pun angkat slipper, tiba-tiba ada takbir lagi. Allah semayang apa pula ni? Semayang jenazah. Rupanya semayang jenazah dah. Kita duk ingat, kawan duk pesan jangan terkejut kalau lepas habis bagi salam ada semayang lagi, itu semayang jenazah. Kita duk ingat sampai sana lupa terus. Kira nak pergi makan je kan. Tapi seronok kalau siapa ada peluang pergi dengan ustaz. Tak payah pening kepala. Sungguh. Dia kena tak payah pening kepala. Cerita pasal feel ni memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Itu adalah antara doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak-anaknya. Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku tempatkan anak dan isteri aku di lembah yang tak ada biji benih pun, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimas salah. Ya Allah, jadikanlah keturunan aku ini orang yang mendirikan salat, menjadi hamba kepada Engkau. Waj'al af'ilatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah jiwa-jiwa manusia untuk cenderung datang kepada dia. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih dalam golongan itu yang Ibrahim doakan, dan keberkatan doa Ibrahim itu sampai kepada kita. Yang feel dia ni, siapa-siapa yang tak pernah pergi umrah ni kena tanamkan azam. Dia ada satu feel di kalangan kami yang bila datang rindu tu dia boleh tiba-tiba air mata bergenang sendiri. Dia punya rasa macam wih aku nak pergi lah. Dia macam tu. Jadi Ustaz bila nak bawa kami Ustaz? Nampak kita cucuk CEO ni. Dah, bagi orang lain pula pergi masa. Sekali cukup lah. Kita pergi ramai-ramai baru bonding. Macam boleh nanti kita buat podcast kat sana. Podcast kat Saudi Arabia dah. Ustaz, kita dah di penghujung Ustaz. Okey. Kita dah di penghujung, so Mungkin ada kata-kata Ustaz. So, besok raya haji Ustaz. Banyak sangat sebenarnya apa yang kita bincangkan. Cuma saya mungkin boleh highlight yang pertamanya berkenaan dengan skamer haji dan umrah. Ia memang sedang berleluasa, bahkan sangat meruncing. Dan saya adalah orang yang sangat tak tahan tengok benda-benda ni berlaku. Kita sendiri yang menyaksikan depan mata macam mana dia orang kena buka beg dekat lobi hotel, kena tukar route, patutnya masuk Madinah, pergi Mekah dulu, tapi Madinah tak ada hotel, Mekah pun tak ada hotel. Mereka berkumpul di bawah, dan sebenarnya yang ditipu ni dia bukan semata-mata ditipu dengan duit, tapi ditipu dengan harapan. Benda yang mereka kumpulkan, apalagi yang penipuan haji dia kumpulkan tu entahlah berapa ekar tanah yang dah dikorbankan, dijual, entahlah berapa tahun yang dia. Kita kalau tengok macam saya, bayangkan saya sebagai anak, mak saya mungkin mampu pergi umrah atau haji lebih awal, tapi nak lepaskan anak-anak sekolah sampai anak-anak dah kahwin baru dia dapat memenuhi apa impiannya tu, menunaikan impiannya. But then impian tu dihancurkan dengan penganiayaan. So tapi nak hantarkan mesej kepada scammer tak boleh juga. Dia memang dah plan untuk scam. Memang kepala otak dia memang tu dia memang plan untuk scam. So nak kata bangsa-mangsa ni lah, sebelum menjadi mangsa kena faham kita berada di zaman teknologi. Tak sepatutnya lah satu syarikat yang dia ada segala equipment untuk menjual, tapi dia tak ada equipment untuk membuktikan. Membuktikan proses ni. Untuk jual tu ada, poster semua ada. Tapi proses ni tak ada, gambar-gambar tak ada, video tak ada, owner syarikat tak pernah muncul. Jadi must be something wrong somewhere. So kena hati-hati, dan memang perlu sentiasa berhati-hati untuk pilih pakej haji ataupun umrah. Yang kedua, bagi golongan yang belum berkesempatan, dan tuan-tuan kena azam dalam diri, tekad yang duit bukanlah segala-galanya. Kalau kita ada RM50, maka dengan RM50 sebulan lah yang kita kumpulkan. Kita patut contohi ibu-ibu, ayah-ayah kita yang dari dulu menyimpan duit, umur 60 baru boleh pergi umrah, bukan haji, umrah. Dan sekiranya mereka ditarik nyawanya dalam proses itu, mereka ditarik nyawanya dalam proses yang sangat baik, berbanding kita langsung tak memulakan, langsung merasakan yang kita bukan golongan yang itu yang dipilih oleh Allah.
kita tak letakkan barang sen pun untuk dijadikan tabungan, maka kita hanya harapkan keajaiban dalam hidup. Tak boleh lah. Lain orang lain qada dan qadarnya. Ada orang yang mungkin senang, ada orang yang mungkin dia tak perlu menyimpan pun, ada orang yang memang perlu lalu proses tu. Apa pun ceritanya adalah kita kena letakkan usaha untuk menjadi tetamu Allah. Dan InsyaAllah. yang terakhir, bagi mereka yang nak berangkat haji dan umrah, tak salah untuk bergambar, tak salah untuk berkonten. Cuma jagalah diri kita, kerana kita ni hakikatnya tak ada pahala dan hanya ada dosa. Pahala ni semua menunggu bagaimana matinya kita. Ketika mana kita mati dalam keadaan kita tak riak dengan kebaikan kita, maka dia akan menjadi pahala. Tapi apabila kita mati dalam keadaan kita sombong, kita dalam hidup kita ini kita riak, kita menunjuk-nunjuk, takabur, maka semua kebaikan yang sepatutnya menjadi pahala pada hujungnya semuanya menjadi dosa. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan amilatun nasibah, dan juga satu lagi term lisa'iha radiyah. Amilatun nasibah adalah orang yang dia banyak kerjanya tapi kerjanya menjadi penat semata-mata. Di akhir kiamat dia menjadi penat. Pergi ulang alik umrah tiap-tiap bulan, jadi mutawif tiap-tiap bulan, tapi kemudiannya itu menjadi penat semata-mata. Sedangkan satu lagi golongan yang Allah sebut lisa'iha radiyah, usaha mereka itu adalah usaha yang diredai. Inilah dia orang-orang yang membawa kebaikannya ke syurga. Dan kita nak supaya apa yang kita usahakan, macam saya kata tadi, 100 followers pun tak apa. Yang penting bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terbaik. Terima kasih kepada Ustaz hari ini, perkongsian yang sangat, kita pun macam banyak sangat input yang kita dapat. Tapi harapnya orang-orang di rumah ataupun kita punya new follower atau subscriber yang belum tukar butang, tekan dulu, sebab kita banyak lagi sharing-sharing. Harap-harapnya perkongsian ni dapat, orang kata, kita sebarkan kepada yang lain. Betul. Supaya kita tidak berada di situasi yang kita bincang tadi. Nampak bijak awak bercakap bijak. Tapi saya nak beritahu satu senang. Kalau tak pasti boleh call Ustaz terus tanya. Nombor dah 3 kali dah beritahu dah. Nombor ada, hang call terus tanya apa nak tanya. Saya ada mungkin satu saya terlupa satu benda. Kita juga boleh detect scam ni melalui komen di media sosial. Contoh saya upload satu poster package A. Orang tanya bawah-bawah, saya tak jawab satu hal lah. Saya kata PM kami. Tak nak jawab depan-depan. Jadi first step bagi saya, kenapa kalau awak nak terangkan package awak tu, jawab je lah dekat komen tu. Orang tanya kat komen. Betul, jawab. Kalau orang tanya kat WhatsApp, betul kita boleh jawab kat WhatsApp. Tapi orang tanya kat komen, bagi saya jawablah kat komen. Tak, kenapa nak kena PM Ustaz? Segan tak? Segan nak beritahu. So contoh F upload, siapa nak badal haji boleh contact saya. Orang tanya berapa, cakap je F direct. kata PM saya. Faham tak? Faham. Kenapa nak rahsia? Melainkan dia cakap okey, kalau nak tahu PM Ustaz yang tahu. Itu lain. Bos dia tahu. Tolong promote. Betul lain lah. Dan satu lagi, yelah, bagi saya tak patut juga PM saya. Sebab kita yang iklankan, kita kena bertanggungjawab atas iklan kita. Betul. Satu lagi, perkataan staraf yang kita biasa jumpa. Saya memang tegak-tegak cakap staraf tipu lah. Kalau awak tak boleh nak bagi package A, hotel A, kenapa awak nak ganti staraf? Jangan cakap staraf Yop nak beli kereta Saga. Saya kata bayar dulu 10,000. Iklannya adalah package Proton Saga atau staraf. Bila sampai tak jadi Saga, tapi dia dapat kereta kancil Saga tu Ustaz. Kancil tepu. Kancil Saga. Dan saya kata saya bikin kancil tu sama harga dengan Saga tau. You nak terima ke tak? Saya nak Saga kata. Saya nak ada bonet. Betul. Ada sebab saya pilih Saga. So jangan mention setaraf tu. Bagi saya staraf adalah tipu. Cakap je lah kita ni plan B, return balik duit hang sikit. Ni. Orang pun tak sakit Tak, hati. ataupun dia tulis macam ni, Hotel Hilton atau Hyatt Regency. Dah senang. Straight. Tak dapat Hyatt, tak dapat Hilton. Tak dapat Hilton, Hyatt. Tapi tulis Hyatt Regency atau Staraf. Mampu kita nak faham Staraf. Staraf mana? Sun In Hotel pun Staraf. Hotel bilik berdua 50 meter dengan bilik berdua 50 km. Staraf bilik berdua. Betul.
Walaupun hotel luar semua tak staraf, tapi staraf lagi masih pada bilik berdua. Jadi staraf ni susah nak diterangkan staraf tu. Tapi yang bawa saya pergi umrah tu, terima kasih banyak noh. Semoga anda dilimpahi rezeki lagi banyak. Amin. Amin. Okey, baik, saya rasa perkongsian hari ni solid. Mungkin kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha juga kepada yang menonton pada malam ini ya. So other than that, kita nak ucapkan terima kasih kepada barang-barang teknikal yang bersama dengan kita, iaitu Mano, Rod dan juga Ziun. Ni bukan orang tapi barang. Barang. Jangan salah. Dan juga D-Space daripada App Stripe. Mano tak sebut Mano. Bukan Negeri 9 ni ah. Bukan, ini barang ni. Mic ni Mano ni nama. So kita thank you juga kepada Pixel Distribution dan juga App Stripe Sdn Bhd. Nah ni office dia orang. So kita tumpang di sini bekerjasama untuk kita menjanjikan. Kalau you guys nak pakai tempat ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Saya rasa kita sekali lagi ucap terima kasih kepada Ustaz. Nanti kita kontak Ustaz, kita boleh bergambar bersama di Tanah Suci nanti insya-Allah. Kan? Okey, nanti kita jumpa di episod yang seterusnya. Kalau nak tahu apa cerita yang kita nak sembang, siapakah yang kita jemput di dalam mic bocor, you guys stay tune. Mic bocor cerita tujuh. Mic bocor berani kata go.